Ya, Sabah kini melangkah ke fasa pembangunan baharu menerusi pelaksanaan SMJ 2.0 yang memfokus kepada usaha untuk memperkukuh ekonomi, meningkatkan daya saing dan juga memastikan pembangunan yang lebih inklusif untuk rakyat Sabah. Jadi untuk mendapatkan gambaran keseluruhan apakah perbincangan kita dalam SMJ 2.0 transformasi Sabah menuju 2030, kita saksikan analisis ini. Sabah kini dilihat memasuki fasa baharu pembangunan menerusi pelaksanaan Sabah Maju Jaya 2.0 atau SMJ 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Selepas memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi dan pengukuhan keuangan negeri menerusi SMJ 1.0, kerajaan negeri kini mengorak langkah memperkukuh daya saing Sabah dalam sektor ekonomi masa depan termasuk ekonomi digital, kecerdasan buatan dan ekonomi biru. Dalam tempoh pentadbiran semasa juga, Sabah berjaya merekodkan peningkatan hasil negeri selain menarik pelaburan strategik bernilai berbilion ringgit termasuk pembangunan industri di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang, SOGIP Sipitang. Pada masa sama, agenda pembangunan rakyat terus menjadi keutamaan melalui pelbagai inisiatif pendidikan, bantuan kebajikan serta pembangunan modal insan. Pemerhati politik dan ekonomi turut melihat kestabilan pentadbiran kerajaan ketika ini sebagai antara faktor utama yang membantu pelaksanaan dasar dan projek pembangunan dilaksanakan secara lebih konsisten. Plan pembangunan hala tuju SMJ 2.0 akan terus berpaksikan kepada kerangka strategik yang jelas. SMJ 2.0 kini dilihat sebagai pelan hala tuju penting dalam usaha menjadikan Sabah lebih maju, inklusif dan berdaya saing menjelang tahun 2030. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Anda bersama kami dalam Bicara Naratif Khas SMJ 2.0 Transformasi Sabah menuju tahun 2030. Apakah hala tuju kerajaan negeri untuk mengangkat dan juga membawa Sabah ke tahap yang lebih maju dan juga mampan menjelang tahun 2030 untuk berdiskusi tentang perkara ini? Kita bersama dengan seorang figura yang sangat kami hormati iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Jipin Haji Noor, Ketua Menteri Sabah. Apa khabar Datuk Seri Panglima? Kabar baik. Iya, kalau orang Bajau terutamanya orang Tuaran selalu tanya, "Yang abar Datuk Seri?" Alap bana. Alap bana, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami dalam Bicara Naratif Khas hari ini meskipun kita tahu jadual yang begitu padat, namun mungkin boleh kita teruskan kepada perbincangan kita pada hari ini iaitu apabila kita membicarakan tentang pertumbuhan ataupun pembangunan negara ataupun negeri, pastinya setiap yang tertuju tu kita lebih kepada angkanya. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun kebelakangan ini, Sabah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi peningkatan hasilnya, kemasukan pelaburan strategik, pengukuhan agenda pembangunan iaitu menerusi pelaksanaan hala tuju Sabah Maju Jaya. Jadi menurut Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima, yakni individu yang memperkenalkan sendiri SMJ pada penggal pertama pentadbiran kerajaan, mungkin boleh dikongsikan apakah faktor kejayaan yang akhirnya membawa Sabah, kalau kita lihat kepada laporan kewangan negeri pada penggal pertama pentadbiran kerajaan berakhir, menyatakan bahawa hasil dapatan ekonomi pada ketika itu adalah antara yang paling terbaik ataupun paling tinggi dalam sejarah. Jadi kalau boleh dikongsikan bagaimana agaknya Sabah Maju Jaya ini dalam membantu negeri untuk mencapai prestasi ini. Saya percaya apabila kita mentadbir sesuatu organisasi apalagi kerajaan, yang paling penting ialah dasarnya tadbir urus yang baik, kerjasama yang baik. Jadi kalau kombinasi ini kita dapat lakukan, kita boleh menghasilkan
hasil yang baik. Jadi kerana itulah saya apabila menjadi Ketua Menteri, saya perkenalkan Hala 7 Sabah Maju Jaya. Saya mengambil alih tampuk kerajaan ini dalam satu suasana yang cukup mencabar. Ya. Kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 pada waktu itu dan juga sedikit politik yang tidak stabil. Jadi saya kena memikirkan apa yang terbaik untuk satu memulihkan ekonomi dan juga mengembangkan ekonomi kita di masa akan datang. Jadi saya perkenalkan satu dasar melalui Hala 7 Sabah Maju Jaya yang memberi fokus kepada 3 sektor ekonomi yang utama, yaitu pertanian, perindustrian dan pelancongan. Nah, dan di bawahnya ialah kita jangan lupa pembangunan modal insan, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan juga jaringan infra serta kelestarian hijau. Dan inilah yang patut diberi tumpuan sebagai satu dasar yang asas yang saya percaya boleh membawa Sabah ke mercu kejayaan ataupun boleh mengembangkan ekonominya. Dan ternyata betul setelah beberapa bulan, 1 tahun kemudian, kita dapat meningkatkan hasil kutipan negeri daripada 4 bilion sehinggalah hampir kepada 7 bilion. Jadi maknanya dasar yang baik, pentadbiran yang baik, kerjasama yang baik boleh menghasilkan sesuatu yang baik untuk negeri. Kerana kita mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memastikan bahawa Sabah ini mesti maju ke hadapan dan juga dapat dinikmati hasil juga harapan daripada rakyat kita di bawah. Baik, kalau kita melihat SMJ 1.0 5 tahun yang lepas itu diperkenalkan pada ketika pandemik COVID-19, di pasca pandemik COVID-19 ialah antara cabarannya pada ketika itu ialah kemungkinan ekonomi seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri agak merundum pada ketika itu dan kemungkinan ianya lebih bersifat kepada usaha pemulihan ataupun pengukuhan. Namun apabila diperkenalkan SMJ 2.0, ia ternyata melangkah setapak lagi, iaitu untuk memacu ekonomi dengan lebih inklusif selain daripada untuk meningkatkan daya saingnya agar Sabah ini lebih bersedia untuk mendepani dekad yang akan datang. Baik, kalau boleh dikongsikan barangkali apakah antara indikator yang boleh diambil daripada pencapaian SMJ 1 ini yang dijadikan antara orang kata yang kita akan bawa ke SMJ 2.0 ini untuk dilaksanakan untuk membantu mengukuhkan lagi ekonomi negeri Sabah. Ya, melihat kejayaan pencapaian kita dalam SMJ 1.0, maka kita akan perkenalkan lagi, lanjutkan lagi dasar ini menjadi SMJ 2.0 5 tahun akan datang. Jadi banyaklah usaha-usaha, inisiatif yang perlu kita perkemaskan untuk mentadbir negeri Sabah ini. Dari segi bukan saja peluang-peluang ekonomi yang lain, tetapi juga dari segi perkara-perkara yang sekarang ini menjadi yang disebut oleh banyak orang tentang teknologi yang canggih, kecerdasan buatan. Jadi AI. ini perlu kita bawa kepada rakyat kita. Betul. Supaya kita boleh mencapai kejayaan yang lebih baik dalam sektor digital, dalam AI dan macam-macam lagi. Betul. Jadi ini perlu diberi tumpuan supaya apa juga kita buat dalam SMJ 2.0 ini mestilah selari dengan tuntutan semasa dunia dan juga negeri Sabah.
Jadi banyak inisiatif yang akan kita perkenalkan nanti untuk membawa Sabah lebih ke hadapan dan maju seperti yang diharapkan oleh rakyat kita. Ya, kita akan selusuri satu persatu apakah antara kemungkinan apa yang akan dilaksanakan dalam SMJ 2.0 ini. Tapi saya tertarik untuk menyentuh bagaimana holistiknya pendekatan SMJ itu sendiri, iaitu kita menyentuh hampir mencakupi ke semua aspeknya, baik dari segi sektor ekonomi, kelestarian hijau termasuk sekali pembangunan modal insan dan sebagainya, dan kemudian diteruskan pada SMJ 2.0 ini akan kita bincangkan seketika nanti apapun kita berehat seketika kembali selepas ini. Ya, baik, terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami dalam Bicara Naratif Khas bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah membicarakan tentang SMJ 2.0, transformasi Sabah menuju tahun 2030. Baik, Datuk Seri, seperti mana yang kita ketahui pada ketika ini dunia bergerak dengan cukup laju, baik dari segi digitalnya, dunia digitalnya, juga daripada kecerdasan buatan, barangkali juga dari segi persaingan geoekonomi, politik dan juga perubahan landscape global. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Datuk Seri sebentar tadi, SMJ 2.0 pada ketika ini sudah agak berbeza dengan SMJ 1.0, yang mana ia menyiapkan rakyat Sabah untuk tidak sekadar menjadi pemerhati tetapi juga menjadi antara pemain yang mampu untuk beradaptasi dengan cabaran global ini. Jadi mungkin boleh dikongsikan bagaimana pandangan Datuk Seri SMJ 2.0 ini menyiapkan rakyat Sabah, terutamanya juga negeri yang amat kita cintai ini, untuk berhadapan dengan ruang cabaran ini. Ya, sebagaimana yang kita semua tahu, dunia sekarang ini sudah dalam fasa teknologi yang paling canggih. Betul. Dalam teknologi ekonominya, segala-gala semua canggih, kita nampak, dan kita mesti menekankan dan juga mempromosikan kecanggihan ini kepada rakyat kita dalam pentadbiran kita. Disebut tadi kecerdasan AI, umpama digital dan lain-lain. Dalam ekonomi pun demikian. Sekarang ekonomi memerlukan teknologi yang canggih. Betul. Dalam soal kita berurusan dan seperti jual beli dan sebagainya. Dan dalam fasa SMJ 2.0 ini, kita juga mesti melakukan yang terbaik mengikut tuntutan semasa ini. Betul. Pembangunan ekonomi kita, cara kita berurusan mesti mengikut peredaran masa ini. Kerana itulah saya memberi penekanan yang cukup fokus kepada pembangunan modal insan dalam pentadbiran kerajaan umpamanya. Kita mesti menggunakan teknologi digital yang canggih ini, dan begitu juga kepada urusan-urusan yang lain. Kalau tidak, kita mungkin ketinggalan. Betul. Jadi dalam fasa SMJ 2.0 ini, apa juga urusan kita mestilah berpandukan kepada teknologi zaman ini. Betul. Jadi banyak inisiatif-inisiatif yang lain untuk memacu ekonomi kita. Kalau saya boleh sebutkan inisiatif yang baru akan kita perkenalkan, tetapi ianya mesti disusuli dengan cara kecanggihan pentadbiran sekarang ini. Betul. Baru kita boleh standing ataupun boleh bersama dengan orang lain. Betul. Untuk memajukan negeri Sabah ini.
kita beradaptasi dengan teknologi yang ada pada ketika ini. Kita boleh nampak sebenarnya daripada pendigitalan, bukan sahaja daripada pendigitalan, tetapi juga bagaimana untuk kita mengisi ruang kosong di kalangan penjawat awam itu untuk lebih mendalami dunia kecerdasan buatan dan memahami bagaimana ianya berfungsi sebenarnya. Baik, kalau tadi mungkin Datuk Sri, ada sebenarnya kata-kata saya pernah terbaca di kalangan netizen ini yang dalam nada berseloroh mengatakan dengan hormat Datuk Seri Panglima ini digelar sebagai bapa pelaburan negeri Sabah. Maksudnya Datuk Seri adalah antara pemimpin yang berjaya menarik pelaburan yang begitu banyak ke negeri Sabah. Ada yang nampak, mungkin ada juga yang perasan tetapi lebih tertumpu kepada hal-hal yang lebih ataupun hal-hal kecil. Tetapi bagi mereka yang melihat kepada dunia sebenar, bagaimana kejayaan ataupun strategi yang dibawakan oleh Datuk Seri sendiri, terutamanya dalam menarik pelaburan asing untuk masuk ke negeri Sabah, kita melihat bagaimana jumlah puluhan bilion ringgit seperti di Sogip, kalau kita boleh lihat di sini bagaimana strategi kerajaan dalam memastikan pelaburan yang bernilai skala yang cukup besar ini mampu untuk memberi limpahan ekonomi kepada rakyat. Jadi kongsikan strategi kerajaan yang boleh. Saya bermula dengan penganjuran satu International Conference Economic Summit di Sabah. Ya. Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Betul. Dari Semenanjung dan Sarawak datang. Karena inilah caranya kita mau memacu, menjayakan ekonomi kita. Betul. Dan kalau ekonomi kita maju, industri kita maju dalam sektor pertaniannya, dalam sektor pelancongannya, maka peluang pekerjaan untuk rakyat itu ada. Betul. Jadi apabila kita buka dasar mesra pelabur ini, banyaklah yang datang. Kerana saya amat percaya dalam dunia tanpa sempadan ini, kita kena buka. Betul. Kepada orang luar untuk datang. Kalau kita sejak di sini, kita tidak sampai di mana. Kita akan ketinggalan. Kerana itulah bermacam-macam usaha yang saya lakukan, termasuk memastikan setiap GLC kerajaan ini membuat laporan kepada saya setiap 3 bulan. Saya mau melihat mereka kerja betul-betul mencapai kualiti yang saya mahu. Walaupun saya ini jarang bercakap sana sini, tetapi saya memberi tumpuan kepada pencapaian. Betul. Jadi kalau ini dapat kita jayakan, insya-Allah Sabah boleh maju ke hadapan dan boleh explore banyak lagi potensi ekonomi yang boleh kita bangunkan di Sabah untuk rakyat dan negeri kita. Jarang sebenarnya kita melihat peluang untuk mendapatkan sudut pandang daripada Yang Berhormat Ketua Menteri. Jarang kita nampak Datuk Seri warning. Tapi kita percaya bahawa pencapaian itu memang ditekankan oleh Datuk Seri Panglima. Cuma mereka yang pernah melalui yang mengetahuinya. Baik, kalau tadi kita ada bercerita tentang sektor yang ditekankan atau diutamakan dalam SMJ itu, iaitu sektor pertanian, perindustrian dan juga pelancongan. Kali ini dalam SMJ 2.0 ini ternyata kerajaan membuka ataupun mencari ruang fokus yang lebih besar kepada ekonomi biru. Mungkin boleh dikongsikan tentangnya. Ya, potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas, apa semua di perairan kita di sebelah barat dan di sebelah timur. Dan ini akan memberi ruang seluas-luasnya dalam pembangunan ekonomi biru ini. Betul. Di Malaysia ini, kita sudah buat kajian. Sabah adalah negeri yang mempunyai potensi besar dalam ekonomi biru ini banding dengan negeri-negeri lain. Betul. So kenapa kita tidak bangunkan? Karena ia boleh mendatangkan hasil yang lebih banyak kepada Sabah dan juga memberi ruang ekonomi kepada rakyat Sabah. Karena itu dalam
5 tahun akan datang ini kita akan laksanakan Ya. ekonomi biru ini. Termasuklah membina satu taman perindustrian ekonomi biru Wow. di Kudat. Ini sudah pun dipersetujui oleh Kabinet Negeri. Kita kena cari satu kawasan di sana, sudah kita kenal pasti, untuk pelabur yang datang yang mau membuka kilang ataupun pembuatan hiliran mengenai dengan ekonomi biru ini. Nah, sekarang ini kalau saya boleh sebut, Taman Perindustrian Kota Kinabalu pun hampir penuh. Betul. Jadi kita sudah cadangkan satu kawasan di antara Kota Belud dengan Kota Marudu. Untuk kita bina satu taman perindustrian yang baru, Ya. yang menjurus kepada teknologi sekarang ini. Betul. Pembuatan semikonduktor dan lain-lain lagi. Saya bagi tahu menteri, terutama menteri perindustrian, supaya mereka membuat engagement, Ya. melawat luar negara, promote Sabah, invest di Sabah. Kita sediakan fasiliti, kemudahan dan sebagainya kepada mereka. Sebab Sabah ini adalah satu negeri yang duduknya cukup strategik. Betul. Dekat dengan negara China, Jepun, Korea, Indochina, Filipina, Indonesia dan sebagainya. Jadi kedudukan itulah kalau kita buat betul-betul, urus betul-betul, boleh menarik mereka untuk datang dan melabur di negeri Sabah. Ya, saya melihat bagaimana kewujudan hub perindustrian yang baru itu seperti yang disebutkan oleh Datuk Seri tadi di Kudat, di Kota Belud dan juga di Beaufort. Itu adalah antara bukti bahawa Sabah ini sebenarnya begitu berpotensi untuk meningkatkan hasil ekonomi yang ke tahap yang lebih mampan. Baik, kita berjeda seketika, kembali selepas ini dalam Bicara Naratif Khas. Kembali bersama kami dalam Bicara Naratif Khas SMJ 2.0 Transformasi Sabah menuju tahun 2030. Ada banyak perkara yang kita bincangkan bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Syif bin Haji Noor, Ketua Menteri Sabah. Kalau tadi Datuk Seri kita sudah menyentuh tentang beberapa perkara seperti perancangan ekonomi dan sebagainya. Tetapi ada satu perkara yang juga begitu penting sebagai pelaksana kepada dasar kerajaan, iaitu kalau kita boleh sebutkan di sini sebagai penjawat awam. Dan ia boleh dikatakan juga antara pemboleh daya yang dinyatakan, antara yang memberi ruang ataupun peranan untuk memperkasakan lagi orang kata apa yang ingin dicapai dalam hala tuju Sabah Maju Jaya. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat peranan peranan penting penjawat awam ini sebagai penggerak utama kepada pelaksanaan dasar kerajaan? Penjawat awam adalah sebagai pelaksana kepada dasar-dasar kerajaan. Betul. Kerana itu apapun dasar kerajaan, ianya bergantung juga kepada pelaksana. Ya. Kerana itu kita memberi ruang, galakan dan juga pemantauan yang sebaik-baiknya kepada penjawat awam. Kita mahu penjawat awam melaksanakan apa juga program dan dasar yang telah diputuskan oleh kerajaan. Saya amat percaya macam mana baik pun perancangan kerajaan, jika sekiranya ada kelemahan di peringkat pelaksana iaitu penjawat awam, maka program itu mungkin tidak berjaya sepenuhnya. Jadi kerana itu kita mengharapkan penjawat awam atau pelaksana ini bukan saja memahami dasar-dasar kerajaan, tapi mereka mempunyai satu sikap yang baik untuk membantu negeri mereka. Betul. Membangunkan negeri mereka dengan melaksanakan setiap program yang dirancang oleh kerajaan
dengan penuh integriti, dengan penuh keikhlasan. Ya. Karena itulah kita selalu menghargai penjawat awam ini sebagai satu yang boleh menjayakan pelaksanaan rancangan dan program kerajaan. Betul. Itu amat penting. Saya kira Datuk Seri, SMJ ini sebenarnya begitu rapat, bukan sahaja di hati rakyat Sabah sendiri, tetapi ialah di kalangan penjawat awam. Sebab kalau kita lihat semula bagaimana Datuk Seri memperkenalkan slogan Sabah Maju Jaya ini telah digunakan sekian lama dalam pemerintahan kerajaan GRS Plus beberapa tahun sebelum ini. Kita melihat bagaimana citra inclusivity ini dibawakan untuk membina semangat ownership ataupun sense of belonging kepada semua. Jadi maksudnya di sini, selain daripada kerajaan itu sendiri, rakyat juga sebenarnya mempunyai peranan yang cukup penting, apatah lagi penjawat awamnya sendiri, dan mereka memainkan peranan yang sangat penting, ya. Jadi kalau kita tadi bercerita tentang penjawat awam, saya pasti ini adalah perbincangan yang paling dinanti-nantikan oleh semua penonton. Saya kira ramai rakyat Sabah ini yang merasa cukup bertuah, cukup beruntung kerana kerajaan Sabah sebenarnya antara kerajaan yang memberikan terlalu banyak insentif kepada rakyatnya. Sentuhan kasih misalnya. Ada banyak lagi. Tapi itu bukanlah bahagian saya untuk mengutarakannya kerana saya percaya Datuk Seri lebih peka, lebih tahu tentang bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat Sabah. Mungkin boleh dikongsikan tentangnya. Ya, dalam hala tuju kita tercatat di sana kesejahteraan rakyat. Betul. Maknanya apapun yang kita buat, membangunkan negeri kita, membesarkan kek ekonomi kita, kita jangan lupa kepada kesejahteraan rakyat kita. Betul. Masih ramai rakyat kita yang berada dalam kategori tidak mampu, miskin dan miskin tegar. Betul. Jadi ini juga menjadi keutamaan kepada kerajaan ini. Jadi apabila kita mempunyai hasil yang meningkat, kita mesti bela dan bantu mereka yang perlu dibantu. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita lebih kurang tahun lepas 100,000 orang. RM300 sebulan. Ya. Nah, dalam tempoh setahun. Dalam tempoh setahun dan tahun ini, bermula tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140,000 orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Nah, selain daripada itu, untuk mensejahterakan mereka, kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Ya. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Ya. Kerana kita tahu banyak orang kita masih lagi tidak mempunyai rumah. Ada rumah bersama-sama dengan ibu bapa mereka sampai 2 keluarga, 3 keluarga dalam satu rumah. Ini perlu kita lihat secara serius. Kita mesti bantu mereka. Dan saya cukup senang hati dan saya kadang-kadang terharu nampak ada yang dapat rumah ini, dia orang terima dengan hati yang ada yang sampai menangis. So maknanya kita mesti bagi mereka tempat tinggal yang selesa. Jadi ini menjadi dasar kita sejak saya mengambil alih kerajaan. Kita mesti bantu orang kampung yang susah itu, rumahnya, bantuan lain-lain lagi. Termasuklah membantu anak-anak mereka dalam peringkat untuk mencapai persekolahan mereka ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Ya. Betul. Baik, tapi kalau kita sentuh tentang ialah
rumah Sabah Maju Jaya, saya kira sudah pasti mereka yang cuba untuk mendapatkan rumah SMJ ini perlu juga mendapatkan ataupun mengikuti saluran yang sepatutnya. Baik, dan saya pasti apabila Datuk Seri mengatakan 10 kota untuk anak muda itu cukup membuktikan bahawa Datuk Seri sebenarnya seorang yang cukup prihatin. Dari awal lagi kita melihat bagaimana fellow SMJ itu diperkenalkan dengan usaha untuk memasukkan anak-anak muda kita ini ke dalam pentadbiran kerajaan negeri. Mereka melihat dan merasai secara langsung bagaimana agaknya kalau saya jadi seorang pemimpin. Dan itulah caranya mereka dilahirkan dan sampai sekarang masih diteruskan lagi program Fellow SMJ itu. Tapi kita juga ingin melihat kepada sebenarnya macam beberapa tahun kebelakangan ini juga sebenarnya saya melihat Datuk Seri seringkali juga keluar orang kata terbang ke semenanjung Malaysia untuk menyantuni mahasiswa-mahasiswa yang merupakan anak-anak Sabah di universiti dan juga menyalurkan bantuan. Ada banyak bantuan yang kita salurkan kepada mereka oleh kerajaan negeri. Kalau boleh dikongsikan tentang perkara ini. Kita percaya bahawa masa depan negeri kita ini adalah terletak kepada orang muda. Ya. Jadi kita mesti perkasakan mereka. Ya. Bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Betul. Kerana itulah semasa saya menjadi ketua menteri ini hampir yang lepas tu 5 tahun, kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, perlahan-perlahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Betul. Bagi bantuan kepada mereka. Kerana saya percaya untuk membangun Sabah, kita mesti ada orang yang ada kemahiran, yang pandai. Betul. Jadi, biarlah kita melabur kepada anak-anak muda ini. Saya bagi bantuan yang di Semenanjung sendiri pun, kita bagi bantuan yang mau balik ke Sabah dalam semasa perayaan. Ya. Kita bagi bantuan RM600 seorang. Betul. Dan selain daripada itu, banyak lagi bantuan-bantuan yang lain kita bagi kepada pendidikan ini. Di peringkat sekolah menengah, kita ada lebih kurang yang tingkatan 5. 35,000 hingga 40,000 setahun bilangannya. Ya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Untuk galakkan mereka. Betul. Kerajaan benar-benar mahu mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Betul. Yang belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, contoh. Sepitang, Tawau, kita bagi RM300 satu orang. Ya. Kerana saya tahu bahawa ada di kalangan mereka ini yang memerlu itu. Betul. Masih banyak orang kampung ini yang susah. So kita bantu mereka. So dalam bidang pendidikan ini, inilah menjadi bagi saya kunci kejayaan kita dan kita akan bagi peruntukan secukupnya kepada mereka. Ya. Beasiswa, pinjaman dan juga mengurus sekolah-sekolah, persatuan ibu bapa dan guru. Kita bagi bantuan semua. Ya. Di seluruh Sabah. Betul. Baik, dan saya kira memang ia dapat disaksikan juga oleh rakyat keseluruhan rakyat Sabah, terutamanya anak muda, para pelajar, para murid, tidak kiralah dari peringkat sekolah rendah, sekolah menengah maupun di peringkat pengajian tinggi. Baik, kita akan kembali selepas ini dengan perbincangan yang sedikit panas, akan menyentuh sedikit tentang politik. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif Khas. Ya,
Ya, anda masih lagi bersama kami dalam Bicara Naratif Khas bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk membicarakan tentang SMJ 2.0 transformasi Sabah menuju tahun 2030. Kalau tadi kita membincangkan tentang bagaimana SMJ 1.0 hinggalah pelaksanaan SMJ 2.0 ini dalam aspek seperti ekonomi, kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Tetapi untuk kali ini barangkali kita ingin sentuh sedikit tentang politik yang berlaku di negeri Sabah ini. Kita faham situasi politik di negeri Sabah ini ialah kalau kita lihat dari awal sampailah pada ketika ini, ya walaupun dengan situasi yang mungkin pada mulanya kita nampak ya, kalau ikut orang Sabah mereka membahaskan menamakan situasi ini sebagai agak macam banyak cerita. Dia macam banyak sekejap A, sekejap B, sekejap C, sekejap D. Tapi daripada apa yang berlaku sebenarnya memperlihatkan bagaimana kestabilan politik itu mampu dicapai di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima sendiri. Kita melihat bagaimana pelbagai dimensi yang berlaku sebelum ini ya. Datuk Seri sendiri mengakuinya. Tapi ialah kalau kita lihat bagaimana sebenarnya Sabah ini dalam kestabilan politik di bawah pimpinan Datuk Seri Panglima sendiri berjaya melonjakkan ekonomi negeri Sabah ini, membuktikan kestabilan politik itu sangat penting. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat situasi politik di negeri Sabah ini sebenarnya mempengaruhi pencapaian ekonomi yang kita miliki pada ketika ini? Ya, sebenarnya apapun yang kita rancang, ianya memerlukan kestabilan politik. Betul. Ini amat penting. Walaupun kita berpolitik, mengadakan pilihan raya setiap 5 tahun, tetapi kita mesti ingat, kalau sudah satu keputusan dibuat oleh rakyat, kita mesti memberi dokongan, memberi ruang kepada kerajaan yang dipilih untuk membuat perancangan dan juga program-program untuk rakyat. Ya. Jadi saya melihat Sabah ini walaupun rencam politiknya bermacam-macam, Betul. tetapi kestabilan itu nampak ada. Betul. Perpaduan selepas kita mengadakan pilihan raya baru-baru, kita dapat bekerjasama dengan kawan-kawan parti-parti yang lain untuk membentuk kerajaan yang saya rasa cukup stabil, sudah mencapai bilangan lebih 2/3. Betul. Ini satu kestabilan. Jadi dari sini kita boleh merancang dengan baik masa depan Sabah, dan juga untuk perkara-perkara yang lain, termasuk menguatkan lagi tadbir urus kerajaan itu. Nah, jadi kalau kombinasi kerjasama ini dapat kita lakukan, ianya boleh melonjak Sabah ke hadapan. Dan senanglah kita laksanakan Hala 7 Sabah Maju Jaya ini. Baik, dinamika politik begitu rencam di Sabah ini, tetapi tidak dipengaruhi kerana kita melihat bagaimana kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Saya kira itulah yang menjadi tunjang utama sebenarnya yang menyebabkan kerajaan CRS Plus pada ketika ini cukup senada dengan kerajaan persekutuan, tetapi dalam masa yang sama juga mementingkan rakyatnya. Bukan mudah, tetapi alhamdulillah sampailah pada ketika ini saya percaya rakyat melihat persona seorang pemimpin yang cukup berkaliber di kacamata mereka, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima. Jadi kalau kita melihat kepada kestabilan politik ini barangkali kalau disentuh sedikit, kita tahu dalam dunia sekarang ini yang jendelanya terbuka, semua orang boleh memberikan pendapat. Pendapat itu ataupun orang kata berbicara itu dibenarkan. Kita tidak ada halangan untuk mereka melontarkan pendapat. Tapi kita faham bahawa dalam situasi yang mana mereka terbuka untuk membuat sebarang pendapat, barangkali ada nasihat yang mahu disampaikan terutamanya kepada para netizen, rakyat-rakyat di luar sana yang lebih tertuju kepada perkara-perkara yang negatif, terutamanya berkaitan dengan politik. Mungkin boleh dikongsikan. Saya ingin mengingatkanlah rakyat kita. Kalaupun bagi komen, pandangan, kita bebas, tetapi biarlah positif. Betul. Untuk kebaikan negeri kita.
jangan kita membuat tumahan-tumahan yang tidak betul, membuat fitnah, kerana fitnah adalah satu dosa yang besar. Jadi walaupun kita diberi kebebasan dalam dunia sekarang ini bermacam-macam cara yang boleh kita gunakan, tetapi percayalah, kita mesti bercakap yang positif, yang benar untuk kebaikan kita. Betul. Kita mau bersatu padu walaupun kita berlainan politik atau parti. Fahaman. Tetapi perpaduan rakyat itu mesti dijaga dengan baik. Betul. Ini amat penting. Sabah ini terkenal dari dulu mempunyai etnik yang ramai, tetapi kita hidup dalam harmoni. Jadi jangan kita ganggu ini dengan satu cara sikap yang negatif. Betul. Yang boleh memecah belahkan kita. Walau kita berbeza pahaman politik, tetapi kita mesti bertanggungjawab untuk jaga keharmonian negeri kita ini. Kalau kita harmoni, maka kita senanglah. Sejahtera lah kita. Baik, kalau tadi Datuk Seri bercakap tentang perpaduan, barangkali kita boleh mendengar dari Datuk Seri Panglima sendiri, apa sebenarnya legasi yang ingin ditinggalkan oleh Datuk Seri Panglima untuk membina Sabah ini? Saya satu saja, saya mau melihat Sabah ini maju ke depan. Sabah Maju Jaya. Kerana itulah saya perkenalkan Sabah Maju Jaya ini. Saya mau rakyat kita di Sabah ini terlibat secara langsung untuk sama-sama membangunkan negeri dia. Itulah slogan Sabah Maju Jaya yang ada di Jata Negeri sekian lama. Betul. Saya ambil itu untuk memberi semangat dan menetapkan halat tuju yang jelas kepada rakyat. Betul. Kepada jentera kerajaan. Apa guna slogan itu di Jata Negeri Sabah Maju Jaya? Tapi pada awalnya banyak juga orang yang macam memperlekeh slogan ini. Setuju. Tetapi kita mesti positif. Kita membangunkan negeri kita ini tidak boleh selesai dalam masa 5 tahun. Betul. Dia mengambil masa yang panjang. Tetapi yang paling penting kita mempunyai halat tuju yang jelas kepada rakyat dan negeri kita. Ini yang kita mau bangun, ini sektor yang kita mau majukan. Jadi jelas. Saya sudah buat itu melalui SMJ ini dan itulah sektor-sektor yang terlibat di dalamnya, pembangunan modal insannya, kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, memelihara kelestarian hijau, sektor-sektor yang membawa Sabah melonjak ke hadapan. Jadi saya juga mau melihat rakyat Sabah, terutama orang muda ini mempunyai masa depan yang baik, kemahiran yang cukup untuk dapat membantu membangunkan negeri dan juga masyarakat keluarga mereka. Inilah yang saya mau melihat dengan pencapaian-pencapaian yang insya-Allah boleh kita jayakan. Kalau kita benar-benar ingin maju, kita kena buat inisiatif sendiri dan juga masyarakat kita, galakan dari kerajaan, bantuan dari kerajaan, insya-Allah kita boleh berjaya. Begitu kita melihat bagaimana legasi yang ingin ditinggalkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima untuk rakyat Sabah dan juga negeri Sabah yang tercinta khususnya. Baik, Datuk Seri, memandangkan kita sekarang ini berada di bulan Mei dan sekiranya dalam beberapa hari saja lagi kita akan menyambut sambutan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah. Barangkali Datuk Seri boleh beri ucapan pastinya kepada para penonton yang sekarang ini sedang menyaksikan kita dalam Bicara Naratif. Silakan Datuk Seri. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kotobian tadau tagayo do keamatan kepada seluruh rakyat Sabah, khususnya
mereka yang daripada keturunan Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus. Jadi mudah-mudahan perayaan Kak Matan ini akan membawa suasana yang baik, bukan saja daripada hasil pertanian yang meningkat, tetapi juga dari segi perpaduan di kalangan rakyat kita di Sabah. Ya, baik. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Panglima. Baik, jadi untuk penonton sekalian, sebenarnya apa yang boleh kita rungkaikan daripada diskusi kita pada ketika ini? Ya, pembangunan sesebuah negeri itu tidak semestinya terletak di bahu kerajaan semata-mata, tetapi juga sepatutnya dipikul bersama oleh rakyat untuk menjadikan pentadbiran negeri itu lebih bermakna. Resiprokrasi itu yang kita inginkan daripada seluruh rakyat Sabah. Baik, sekali lagi terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Jipin Haji Dr. Menteri Sabah Punsikau. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami dalam bicara naratif khas untuk kali ini. Jadi kita berhenti setakat ini dan kita akan bertemu lagi dalam bicara naratif pada masa akan datang. Jumpa lagi. Ni kali kasih drastik, yes we make fantastic. Pandangan setiap penjuru gelombang North Borneo. Kan ku gapai setiap tangan tanpa perlu menjerit. Bersatu bersama lawan onak berduri. Berdiri sama tinggi bangkit dalam reality. Janji diberi hanya kata kosong tak berisi. Berjabat tangan maruah tak kemana.